tak masuk akaun saya. Duit tu masuk akaun parti. Dulu bila Syahril sebut kejayaan kerajaan Madani disebabkan oleh pembangkang yang tidak berfungsi, kau marah dekat Syahril. Kata dia cakap tu tak betul. Tapi hari ni bekas pimpinan sendiri keluarkan kenyataan. Kita asyik-asyik bercakap ini masa lepas. Dan itulah yang dibawa oleh Tan Sri Muhyiddin dan orang-orang di sekelilingnya. Macam mana kita nak menang ni sebenarnya? What is it that we are offering? Orang selalu komplain. Saya sebutlah, orang selalu komplain bahawa pembangkang ni lemah. Tak ada idea baru. Well, look at the leadership. The leadership of Perikatan Nasional dikepalai oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin sekarang. Kau dengar sendiri kan ucapan daripada Wan Saiful Wanjan, yang mana di dalam podcast dia bersama dengan Wan Ahmad Faisal, yang mana sebenarnya Wan Ahmad Faisal pun dah dedah banyak dah hari tu. Sebelum ni ia sebagai satu persoalan, dan walaun ni dia boleh nafikan lagi. Tapi hari ni walaun pun tak boleh nafi, sebab Wan Ahmad Faisal ni dah dedahkan semua. Dan hari ni kita dengar Wan Saiful Wanjan pula londehkan segala perkara dan sahkan yang mana memang berlaku krisis kepimpinan di dalam Bersatu dan Perikatan Nasional. Ia disebabkan oleh keengganan daripada Muhyiddin Yassin untuk meletakkan jawatan, walaupun jelas dia memang gagal berfungsi sebagai presiden. Dan betul sebenarnya apa yang disebut oleh Wan Saiful kan. Kalau kita fikir logik, lihat beberapa ceramah yang dihadiri Muhyiddin Yassin. Contohnya di Nenggiri. Lepas tu Perhimpunan Turut Anwar kan, kita tengok apa persoalan yang dia timbulkan, apa naratif yang dia bawa. Tak habis-habis duk cerita. Duit tu tak masuk akaun saya, duit tu masuk akaun parti. Bermakna dia gunakan pentas itu bukan nak bicara soal rakyat, bukan nak cerita tentang kepentingan Melayu dan Islam, tetapi hanya sebatas nak gunakan pentas itu nak tipu rakyat, kononnya dia tidak bersalah, nak clearkan nama dia, itu saja. Jadi itukah perjuangan sebagai seorang pemimpin? Fokus parti yang perlu bergerak dan progresif itu jadi terganggu kerana ada presiden yang tidak fokus kepada parti dan hanya berkisar tentang kepentingan peribadi semata-mata. Bezalah kalau kita tengok dengan pemimpin kerajaan hari ini. Walaupun aku yakin dan percaya ada pergolakan yang berlaku secara dalaman, tetapi ia dapat diselesaikan dengan cara matang. Tak ada nak bawa-bawa keluar ni. Tak ada nak main politik picisan dan murahan macam ni. Dah kena pecat, bila dah kena gantung, mulalah dedahkan semua. Cerita habis pasal dalaman parti. Itulah fokus kerajaan hari ni, memang betul-betul tertumpu untuk rakyat. Dan fokus itu tidak digagalkan hanya kerana masalah-masalah tertentu. Sebab tu hari ni kita tengok dana yang berkepentingan kepada rakyat itu semakin besar. Sebagai contoh, dana untuk pertanian, untuk keterjaminan makanan. Kalau kau boleh tengok dekat FB rasmi Bang Mat, yang mana beliau dedahkan di dalam belanjawan 2026 banyak sebenarnya peruntukan yang diberikan, ratusan bahkan bilion ringgit diberikan untuk memperkemaskan lagi sektor pertanian dan keterjaminan makanan negara. Dan ia hasil daripada perpaduan parti-parti dalam kerajaan dan nilai kesefahaman mereka buat apa-apa demi untuk rakyat. Dan itulah hasrat daripada YDPA yang lama. Baginda nak perpaduan itu diwujudkan untuk rakyat. Tolak tepi dulu masalah politik. Dan kegagalan terawal Muhyiddin Yassin adalah bila dia menolak cadangan daripada YDPA untuk menubuhkan kerajaan perpaduan. Dan di atas kesilapan besar itulah kita nampak beberapa siri kesilapan yang dibuat oleh Muhyiddin sampailah ke hari ini, sampailah parti dia bergolak sampai tahap ini. Kau fikirlah sendiri. Assalamualaikum. Ciao.